Kita buat 10 ekor tahun ni, 10 ekor kambing. Kita masuk pintu belakang lah. Kita berkorban lah ni, insyaAllah. Terima kasih sebab sudi pilih rumah kami. Makan kena on dulu. Yang parah. Daging sampai pun dah potong, siap. Kali inilah. Ini kali dah jadi. Everything went well, very efficient lah. Cuma kita masak 2 lauk ni je. 3 jam setengah semua selesai. Sekarang tunggu untuk makan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eid Mubarak, taqabbalallah minna wa minkum, dari kami sekeluarga. Macam mana yang kita boleh dengar dekat belakang ni, diorang dah start takbir lah. Tiap-tiap tahun ada belakang rumah kita orang je ni ada tempat solat Eid. Memang dia solat kat luar. Boleh nampak tu. Kita akan jalan kaki je, tak sampai 5 minit pun dia dah start takbir daripada lepas subuh tadi. Subuh sekarang awal, 3 suku pagi dah subuh, siap sembahyang subuh pukul 4. Ada masa sejam lah untuk balik rumah dan prepare. Daripada pukul 4 suku punya tu dia dah start takbir. Jam dah pukul 4.45. So kami semua ready dah nak pergi. Jom. Yeah, there's so much people outside. They're doing the takbir. Setakat tu je lah pagi ni. So nak pergi belakang tak boleh nak record kat belakang. Kat atas ni tak boleh suka-suka hati record. Orang kampung pun ramai tu. Esok kami akan buat korban 10 ekor kambing. Semoga Allah terima ibadah korban kita tahun ini, insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ittaqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun. أيها المؤمنون إنكم في أشرف أيام الله يوم النحر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يعني أيام التشريق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni 11 Zulhijjah. Macam mana seperti tahun lepas, kami few of us get together untuk buat korban lagi. Tahun lepas kita buat dekat Widam, guna Widam app. Tapi tahun ni rasanya because of this regional issue, limited supply lah. Tahun lepas ada kambing, kita buat 3 ekor. Seekor kambing, seekor lembu dengan seekor unta. Tahun ni dalam app tu ada seekor je kambing. And then agak mahal lah. So kita cari jumpa Almira ada buat juga, Lulu ada buat juga. Ni macam supermarket kat sini lah. So kita buat 10 ekor tahun ni, 10 ekor kambing. So sekarang lebih kurang nak pukul 7 ni. So kita orang nak bergerak ke Almira lah untuk pick up 10 ekor kambing. And then kita akan bawa ke rumah Abang Hisham kita untuk kita merewang dan buat kerja-kerja potong, timbang, letak masuk dalam beg. Dan kita minta tolong macam biasa lah Haji Firdaus untuk tolong arrange dengan Ustaz Syukran tak silap, untuk distributekan lah kepada orang-orang miskin sekitar Wakra, sekitar Qatar ni. Okey, jom bismillah. Semoga Allah permudah urusan kita hari ni. So sekarang kita orang tengah on the way ni nak ke Almira. Hari ni Umar ikut sekali untuk buat collection ni. And then Dayat dengan Saimi pun akan join sekali. So kambing 10 ekor ni harga seekor 800 dalam 12 ke 16 kilo. Dan kambing tu dia dah potong 4. Tinggal potong 4 tu, kita nak potong kecil-kecil tu kena cari kedai lah. Harap-harap ada kedai yang tahun lepas tu boleh buat lagi. Kena bayar sikit lah kat dia. Dekat nak sampai dah ni. Okay, kita dah sampai Almira dah. Dah pukul 7 5 minit dah ni. Kita boleh check lah, harap-harap dah ada lah daging.
kau punya barang. Ada cantik je ni. Dah. Ni lah. Apa dekat kedai potong ah? Okey. Okey. Okay, ni kedai dia. Kita masuk pintu belakang lah. Direct masuk ke tempat potong. Kita sekarang berada di Sailia Butchery. Smile. Last. 8.43 dia ambil. Tengok berapa minit dia buat. Kambing kau nombor 1. Kita dah settle lah semua. Sekarang kita nak gerak ke rumah Haji Syam. So 10 ekor kambing masuk kat kereta Noah semua Ya, 10. Okey, 10 ekor settle. Masya-Allah. Bangladesh, very good. I'm from Bangladesh. Bangladesh. Oh, Selangor, from Selangor. Selangor. Thank you. Okey, jom. Pergi rumah Hisham ah. Okey, selamat. Semua kat sini. Bye. Hey, apa khabar? Mubarak. Boleh open Mari. Agak satu tu. Berat tu. Kalau berat, ambil satu tak apa tuan. Ha, itu ah. Mi, panas mi. Ha? Mi. Tak boleh macam mana? Lagi ni 10 plastik Betul lah. Okey, dah selamat sampai 10 ekor. Basuh lah packing. Pack je terus. Timbang semua kan? Timbang and Balbi ni untuk timbang dia ni. Aku dah buat balbi ni. Oh ni. Okey. Oh, ikan dulu. Tengok siapa paling berat timbang seko-seko. Kita lagi panggil Uber. Itu kita rumah sikit. Jangan. Tanya tahu rumah ni lah. Selamat Hari Raya. Alhamdulillah. Kita pagi ni dia som-som kuku, tapi tak apa. Dengan semangat korban kita dah ni, kita berkorban dah ni, insya-Allah. Kita baru sampai. So kita ada 10 peserta ni. So the plan is to measure all the weight of the kambing lah. And then kita akan dah potong semua siap lah. Lepas tu kita masuk dalam plastik je lah. Yang ni paling besar lah sekarang ni. Apa? Oh, ini. Lead the way. Kita ada basah kan? Apa? 11.1. 11.1. 11.1. Tarik baju abang. Oh, tarik menang lah. Ini rekod ni. Aduh, kambing gatom. 10.2. Betul ke bang? Power tu. Dia boleh tambah lagi tinggi je. Besar. Apa je? Tak buat. Aku nak ambil lagi. Perlu kat dia, kat. 11.6. We have the winner. Okay, group B, group C take over Nak siap letak plastik ke atau yang untuk sedekah kat mewah miskin tu kita letak satu plastik. Ni plastik sedekah. Ini belum kilo-kilo ni. Lombokkan satu. Lepas tu baru kita bagi kilo-kilo. Kalau combinekan semua kilo tu, Tak boleh. Tak boleh. Sebab dia ikut bahagian. so kena asingkan seko-seko. Baru ada bahagian.
Tu poinnya betul lah tu. Aku mula-mula fikir macam kau. Yang satu dulu. Kungfu hasil ni. Geng parah. Untuk owner masuk balik dalam plastik owner. Untuk rewang masuk dalam baldi. Yang ini perlu masuk dalam untuk dalam proses potong apa rewang. Okey. Boleh kita mulakan dengan nombor 10 lah. Hari ni kita bergotong royong. Kita telah korban 10 ekor kambing. So the man tengah distribute, potong-potong distribute daging. Kita breakfast dulu. Goreng, nasi lemak, sambal udang, rendang, ketupat palas, ayam goreng, udang macam ni. Paprik. Makan kena on dulu. Alhamdulillah kerana hari ini dapat anugerah best dress. Terima kasih kepada penganjur. Ayah doda. CEO saya cakap Dia bakal balik ke Singapura. Dah satu video Abi. Habis tak makan. Habis tak makan apa? Dapat aiskrim pernah? Sampai dulu tak? Jo, aku dah rekod ni. Ini sejam api ni. nombor 7 10 kilo. Letak biru. Rewang boleh je merah. Rewang tu letak belakang Cap. Yang Kamu tu ayah. Oh. 3.55. Okey, cepat sangat ni. Efficient. Rizwan nak MVP kita ini. Dah elok dah ni. Sah dia dah cantik. Dipotong dah cantik ah. Senang kerja kita Tapi yang ni aku tak mau. Sama bagi paru. Aku yang baik sedekah. Kita sedekah. Ambil letak kat situ. Yes, oh. That's the balls just now you just touch. Now it's only 2.0, 2.2. It's so hard to see. Yes, 3 point. Now 3.52. Okay. Anak bang. Anak tulang bang, Tulang sikit. Ini apa ni? Ni apa benda ni? Ni sedekah ke? Tak ni makan rewang. Kita lihat dekat. Yang ni untuk masak. Jadi 2.8 berapa? 2.8. Ha? Campur berapa? Betul. Deposit. Ini baru betul ikut tema. Atas bawah hang tu. Kuning kan? Hei, Budin. Hei, tema. Ini tema ni, kuning. Kita semangat. Touch the cow's balls. Not kau lah. How are you? Pembahagian 1/3 sangat lancar lah sebab daging sampai pun dah potong siap. So sangat mudah kerja kami. 6 kilo kita dah buat sup berrempah. Okey. Jom kita. Ni untuk masak punya? Ni potong buat sup. Betul besar. So, BA dah sertakan grup C. Kena balik awal. jaga jari jaga. MC kita buat. Okey. Pizza tu macam mana Papa potong? Betul tu. Waktu hentak tu angan alih. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Itu potong kecil. Macam tu. Terima kasih ya. Tolong belikan dia. Jangan potong. Memang tajam. Power eh? Kalah bapa anak. Jom tu ada. Pisau. Oh, bapa anak lebih kurang dia perangai. Orang tunggu kan. Kalau Cristiano Ronaldo tengok ni memang dia ajar kau makan lah. Kau sabarlah. Orang tujuh. Terima kasih sebab sudi pilih rumah kami.
Depan ni jangan menyesal. Selamat lagi. Tak, dia tak payah 6 lah satu dua. Dia bagi dia. Dia punya 6 tu. Biar Nadia masuk. Dia akan patah balik kat kamu. Sebab sup Awal bintil dia. Awal ni. Sekejap kau nak mengaku. Kau jangan. Timbang. Bagi ucapan sikit. Kilo. Tak ada bagus kan? Tak ada ni. Apa? Ucapan Arsenal. Apa? InsyaAllah. Kali ini lah. Ini kali dah jadi. Tuan rumah kita. Ya, terima kasih semua. Inilah keseronokan Hari Raya. Ya. Tak kena ni. Ha? Tak cukup lengah ni. Lebih lagi kita akan baju balik. Oh, MVP. He's our MVP. Oh, How's everything? How's the experience? Tell us. okay lah. This is your first time? Second time. First time kat Malaysia, kat masjid-masjid, dan sekarang everything went well, very efficient lah. Kau pisau buat ini. Dia bawa barang tu. Ambil gambar je. Q. PPA satu lah. Tolong ambil gambar Abi. Kau dia tu. YB terus pada. Jumpa rakyat. Ni dah. Ni siapa punya ni? Kawan-kawan penuh. Dia kawan. Siapa? Harip nombor apa Harip? 3. Kita apa punya ni? FN dengan Nano. Okey. Tak apa. Aku rasa dia balik Apa dia? Malaysia. Ais. Saham punya ambil lah Zaman. Aku yang ambil lah. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ini last ni kita buat pembahagian untuk para peserta. 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Mana kita nak kena kemas ni. Apa tu, Bang? Kita kemas petang sikit lah, panas. Tak apa. Kemas malam tu lah. Okey. Alas, selesai. Settle. Masa untuk rehat. Sekarang pukul apa sekarang? Berapa jam semua? So, 3 jam lah. 3 jam setengah. Selesai dah. Okey, tuan rumah. Okey. Alhamdulillah, kita memang efisien ni. 3 jam setengah semua selesai. Sekarang tunggu untuk makan saja. Aku nak balik kat macam kau ni. Ni kau busuk ada tak? Bawa. Boleh makan busuk. Okey, menu pada hari ini sup kambing mamak dengan daging goreng kambing goreng kunyit berempah lah. So yang lain tu semua dah bawa lah masing-masing. Cuma kita masak 2 lauk ni je. Apa? Kalau ada ini tengok. Come. Oh, thank you. Ini sari tu. Pusing kau jauh ni. Bolehlah ni pun. Aduh, jatuh kat bangkok lah. Aduh, jatuh lagi abang. Bismillah. Remy, roti kena ambil paket. Masuk, semua lagi. Aduh. Ada pun nak makan lagi boleh apa? Puan tahu. Ada dia buat.
tahu. Tayar lipat je, tayar lipat. Tak dapat.